Okay guys, morning. So hari ni aku akan jalan-jalan dekat Bandaraya Kuching lah. This is the next day. So hari ni pula aku akan buat satu video mengenai live routine macam yang korang tengok dekat thumbnail dan macam yang korang tengok dekat title jugalah. Okay, ini pula adalah sekitar di pemandangan di Bandaraya Kuching. Laju betul lah kita orang sini. Sini minta maaf lah korang ya, dia orang bawa agak laju ya, tidak macam di Bandaraya Sibu ya. Okay, so hari ni, hari pertama sekarang ni dah pukul 7 lebih pagi, 7.30 pagi lah, dah pukul 8 pagi lah kan. So, yang pertama sekali kita akan pergi cari makanan terlebih dahulu. Sebab makanan kita orang sangat-sangat lapar ya korang ya. Kita orang sangat-sangat lapar. So sekarang ni kita orang nak pergi cari makanan terlebih dahulu. Okay, yang korang nampak sekarang ni, aku tak tahulah ni bangunan apa, tapi ini adalah satu bangunan yang ada di Bandaraya Kuching ya. Aku tak pasti ni bangunan apa tau. Ni just aku just orang kata apa namanya, rakam je lah kan. Okay guys, so kita tadi baru je habis beli makanan. Ni makanan kita nak beli. So lepas ni pula aku akan pergi makan. Dan apa namanya, lepas tu pula kita akan jalan-jalan dekat Bandaraya Kuching ni. Jom. Okay guys, so sekarang ni dah pukul 9 pagi dan sekarang ni pula kita akan pergi ke tempat yang seterusnya lah. Kali ni aku seorang je yang pergi dekat sini, tak ada orang lain lah. So sekarang ni kita akan pergi ke destinasi seterusnya. So stay tune, nanti aku akan bawa korang, kita buat video sama-sama dekat tempat tu. Jom guys, destinasi yang aku akan pergi ni tak jauh daripada sini. Kau nampak tak ada macam yang tu, bang museum-museum ke apa entah tu. Berkemungkinan kita akan pergi situlah. Tapi itu bukan destinasi yang kita nak pergi. Kita akan try cari tempat yang sesuai lah untuk kita nak pergi. Jom guys, so tadi aku baru je habis pergi ke tempat ni. Okay, so kalau korang nak tahu tempat ni, aku bagi clue ya kat sini lah tempat dia. Okay guys, so sekarang ni kita nak pergi dekat tempat lain pula lah. Aku akan try pergi mall, itu paling last sekali. Mall yang paling terdekat di sekitar area di Bandaraya Kuching ni lah kan. So sekarang ni kita nak pergi dekat satu tempat lagi, which is aku try nak pergi kat Borneo Cultural Museum tau. Sementara kita terlintas terlebih dahulu jalan-jalan ni. Tahu jugalah korang ya. So, ini first time tau. Agak late. Dah Juni. Okay, by the way ni dekat sekitar dekat Bandaraya Kuching lah kan. Banyak juga ni korang. Aku try nak masuk lagi lah korang. Kita try lah ya. Ke aku rasa belum buka aku. Tak tahulah dia buka aku apa. Okay, when kita pergi mall terlebih dahulu lah. Aku tak berani lah korang. Kalau tak nanti kan aku tak boleh masuk. Tak apalah, mungkin hari lain, esok ke apa ke, kita akan pergi lagi lah ya. Okay guys, so aku bertukar fikiran. Borneo Culture Museum ni dah dibuka tau. Okay, untuk pengetahuan korang, Borneo Culture Museum ni dibuka pada pukul 9 pagi sehingga pukul 4.45 petang. Kecuali Sabtu dan Ahad yang dibuka pada pukul 9.30 pagi sampai pukul 4.30 petang lah. So apa kata kita try masuk dalam lah. Kita pun nak tengok, jom. Okay guys, so sekarang ni kita akan masuk ke bahagian peredaran masa. Semua tingkat aku pernah pergi dah. Level ni dia berapa pergi. Oh ni ada guys, peredaran masa. Wow. Okey lah. Selamat datang ke galeri peredaran masa. Kita dah ada tiket juga. Tapak-tapak arkeologi di Sarawak dan direktori dia jugalah. Okey, jom aku bawa korang, kita pergi sini lah. Level ni macam best lah korang. Okey, yang ni pula kehidupan di bahagian Gua Nia. Especially kalau korang tengok sekarang ni adalah penemuan arkeologi. Okey, ni di punya bahagian-bahagian dia. Kepupusan haiwan prasejarah. Okey, yang dah pupusnya panda, ni badak sumbu, badak air, ni iguana, yang ni pula harimau kan. Banyak yang dah pupus lah korang. Especially kena tahu yang pupus tu adalah harimau Malaya. Itu yang pupusnya.
Kehidupan di zaman purba. Okay, kau tengok kau tengok apakah yang ada di zaman purba ni. Okay, nice. Aku rasa aku seorang je sebab museum ni baru dibuka tau. Okay, ada movie. Kalau korang tengok, kita ada movie juga. Ada LCD yang telah dipasang ni. Kita boleh tengok. Sekejap, nak tengok sekejap. Wah, bestnya tengok movie ni korang. Movie percuma lagi tu. Sedangkan kita bayar RM5 je. Alah, murah. Bukan mahal. Okay, yang ni pula kita ada macam batu bersurat. Macam tu lah, penemu penting. Especially yang ni macam batu bersurat macam tu lah. Tulang-tulang yang dipulangkan. Tulang 133. Dia ni dekat Gua Niah tau. Siapa-siapa tak tahu, Niah ni adalah gua yang ada di Sarawak. Kalau korang nak pergi Gua Niah pun boleh. Aku rasa yang ni kot. Yang ni lah Gua Niahnya. Okay, jom. Kepercayaan spiritual purba. Okay, yang ni pula macam barang-barang yang ada kat sini lah. Tempayan pengebumian. Okay, ni pula lah. Ni tempayan dia lah guys kan. Oh, ni cantik aku. Kau tengok Kau tengok kan, daripada atas ni sampai bawah tu full lama. Best gila korang, full lama. Okay, sekarang ni pergi ke mana lagi Tengok ada orang, tapi tak ada orang. Okay, yang ni pula macam orang kata apa namanya, ni macam orang kata hiasan lah kan. Okay, jom. Ini guys. Okay, ni Gua Niah. Jom kita masuk ke Gua Niah. Yang ni macam orang kata abad-abad je lah kan. Ni seolah macam kita masuk ni Gua Niah ni sampai ke ujung ni. Jom. Apa yang ada kat Gua Niah ni Takutlah pula ya. Tak, ni bukan Gua Niah. Gua kain hitam. Ada bunyi gua. Sound system memang lah. Tapi senyap lah korang. Bagian ni macam senyap. Yang ni boleh tekan ke? Boleh touch ke? Aku try touch Kali tak boleh touch. Oh, yang ni dikawal oleh CCTV tu lah. Tak apalah kalau macam tu. Jalan je lah weh. Baru nak merasa. Alamak. Tak apalah. Okay. Bahagian ni pula adalah bahagian objek-objek terakota lah. Tak tahu saya. Okay, yang ni guys. Okay, yang ni Kepulauan Borneo dan Empire Luar. Okay guys. Okay. Peta Asia Tenggara dan sebahagian daripada China. Oh, yang ni peta-peta lama lah. Orang kata lah kan. Orang kata. Patung kepala terakota Majapahit. Okay. Yang ni pula orang kata patung-patung dia lah kan. Ni semua ni memang orang kata barang-barang lama lah dekat museum ni kan. Yang ni pula. Ini aku nak tahu tau. Kepercayaan agama yang ada di Malaysia, Hindu, Buddha. Oh lama. Ni lah kepercayaan orang kata apa namanya, agama-agama Hindu dan juga Buddha lah. Ni macam ada patung monument ni kan. Ni juga kan. Okay lah. So far so good lah kan. Perdagangan kawasan pedalaman. Lokasi strategik. Apa ni Okay, bacalah guys. Borneo terkenal dengan pusat perdagangannya yang terletak di Brunei dan Sentubong. Kota Batu di Brunei pernah menjalankan perdagangan dengan Empire China Majapahit. Okay, sampai situ je. Terima kasih. Korang ada sejarah, so korang pun dah pandai kan. Kita ni tak berapa sangat. Kena banyakkan membaca lah. Peleburan besi. Tadi tu besi tau. Okay guys. Okay, yang ni kita tengok dah. Yang ni pula macam ada tembika, pembuatan tembika kan, tempayan. Semua ni adalah dekat bahagian tapak arkeologi di Sarawak. Memang ada lah kan. Yang ni pula pun lebih kurang sama je. Okay, korang tengok ya. Lebih kurang sama sahaja ya. Pembentukan negeri Sarawak. Macam mana nak pergi situ Oh, dia ada dua. Oh, okay. Ini satu. Atas level 4 ni dia ada dua tu section. Okay, nice. Kita pergi level yang keluar pula ya. Kita keluar. Ada sampan lah korang. Okay, luar ni ada sampan tau. Oh lama ada sampan korang. Jom kita pergi yang seterusnya. Oh tak, yang ni apa ni Oh, yang ni dia perahu perang masyarakat Iban. Oh, yang ni Duhal. Oh, okay. I see. Itu dia macam orang kata perahu perang lah kan. Okay. The Making of Sarawak and Sarawak Emotion. Pembentukan Kerajaan Negeri Sarawak dan Perjuangan Sarawak. Jom. Okay.
Okay, kalau korang dah pernah, okay, aku tadi pergi situ kan. So daripada sini kita akan pergi ke kawasan ni pula lah. Okay, okay guys, sekarang ni kita masuk kepada pembentukan negeri Sarawak. Sarawak merupakan negeri terbesar di Malaysia yang mempunyai sejarah dinamik. Pada tahun 1839, Sultan Omar Ali Saifuddin II berjaya menguasai pantai barat Borneo. Ini termasuk wilayah Sarawak. Seperti kawasan dari Tanjung Datu sehingga ke lembah Sungai Sadong. Oh, Sarawak ni kecil dulunya. Adanya James Brooke ni, barulah Sarawak ni besar. Macam tu lah. Orang kata dah, orang kata. Itu secara pendapat peribadi aku. Ini macam meriam. Ni zaman-zaman peperangan di Sarawak lah kan. Kesultanan Brunei tidak perlu. Kita di Sarawak saja. Okey, yang ni kita boleh tengok video korang. Tengok video, tengok. Kalau tengok video ni, kita kena ada benda ni. Benda ni boleh touch ke? Sekejap kita try boleh touch lah. Simbol keamanan. Okey, ni kita X. Oh, dia ada 4 video ni je. Kampung Lebor, Kampung Kumpeh, Kampung Kuala Lawas, Muara Tuang. Semua ni mostly from Kuching and Brunei lah. Ni peta dia guys, peta kerajaan Sarawak dulu. Sarawak ni besar korang. Peta ni yang ni dah dijelajah oleh James Brooke lah korang ya. Most of the peta kat sini dah dijelajah oleh James Brooke. Oh, yang ni best guys. Walau peta pembentukan Sarawak. Ni apa? Oh, kita boleh gerakkan dia je Okay, kita tengok First dia macam ni korang. Oh, waktu ni macam orang kata apa namanya, Sultan Abdul Mukmin dari Brunei menyerahkan Sadong, Batang Lumpar, Saribas dan Sungai Kalaka. Kawasan tersebut kini dikait sebagai bahagian Siraman. Kawasan ni masih wujud ya sampai sekarang. 1861 hingga 1863 berada ni lah Kubu Ema. Kawasan Sungai Rajang dan kawasan sekitar Sungai Oya hingga Tanjung Kidorong telah diserahkan dengan bayaran tahunan. Oh, kena bayar pula. Adanya Kubu Lili, Kubu Ema. Peperangan masih ada ya. 1883 hingga 1885. Best lah. Okay. Barang diserahkan kepada Charles Brooke. Penyiaran tersebut dilakukan antara Brooke dan Sultan Abdul Mukmin. Barang ni kalau korang tak tahu dekat Miri lah. Daerah kecil lah di Miri. Ada ni lah. Dan tambah ni pun Kubu Alice, Kubu Margarita, Kubu Lili, Kubu Emma, Kubu Sylvia. Semua ni masih tapak-tapak diorang yang dekat Sarawak lah. Pada 17 Mac 1860, lembangan Sungai Limbang telah dilepaskan dari Brunei berikutan pemberontakan oleh penduduk tempatan. Atas ni dekat Brunei lah. Kalau korang tak tahu, atas ni macam dekat Sabah. Tempat aku kat sini korang, Kubu Silver ni dekat Sibu. Antara ni lah. Yang ni dekat Kuching lah basically. Kubu Alice, Margarita. Yang ni masih ada tau, Kubu Margarita. Yang ni semua tak ada dah. Margarita je tinggal. Sampailah tahun 1905, kita tengok apa yang berlaku. Lawas merupakan wilayah terakhir yang diserahkan kepada Sarawak. Ini merupakan pengakhiran kepada penanda sempadan Sarawak yang kekal hingga kini. Ni dia Kubu lama 1897. Atas tu Lawas korang kalau tak silap lah. Ni bandera Sarawak yang lama. Nak tahu tak bendera Sarawak tadi? Sekejap. Kita pergi ke 1890. Tak gerak ni. Lambat lah. Aku dah gerakkan balik tau. Ni jap. Ke ni? Ni ikut. Ada tadi bendera dia tau. Muncul tadi. Ni dia. Kalau kau tengok, okay, inilah bendera-bendera yang terdapat di negeri Sarawak. Bendera dia lah kan. Bendera dia kan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, saksikan pembentukan Sarawak secara berperingkat ni peta interaktif. Okay. Sesungguhnya mereka dari seluruh dunia turut mengetahui bahawa putera Eropah tersebut merupakan sahabat kepada kaum Dayak. Ini dia James Brooke, keluarga Brooke lah. Handsome juga. Muka orang Sarawak kan cantik. Memanglah James Brooke kan cantik. Ni pula macam peta-peta zaman dulu lah. Rumah-rumah kayu di Sarawak. Cantik korang. Yang ni pinggan-pinggan orang zaman dahulu lah. Okay, pinggan-pinggan ni kalau korang nak tahu masih digunakan sampai sekarang lah. Okay, tapi corak ni tak ada lah. Just pinggan yang biasa je lah kan. Yang ni pula macam buku-buku macam kalau korang nak belajar pasal sejarah Sarawak ni zaman dulu tau. Tengok korang tulisan zaman orang dulu. Tulisan berangkai kan. Dekat zaman kita sekarang ni mana pakai. Zaman-zaman sekarang ni. Ni pula ini best lah korang. Ini best. Oh, zaman dulu Sarawak pakai dolar lah. Kaya lah Sarawak.
Tapi yang specialnya dia ada ni tau, orang kata apa namanya, $5, $10 dan ada tulisan Sarawak. So inilah simbol kemegahan di Sarawak. Cop moho adalah cop yang digunakan oleh pihak pentadbiran lah, sebagai orang kata apa namanya, kalau ada urusan perdagangan ke apa ke kan, dia akan guna cop moho ni lah. Cop moho dia, tak, ni bukan cop moho. Yang ni pasport, baru saya tahu. Ni kau tengok pasport dia. Ni kan, yang ni macam lama. Special ni korang macam Sekejap. Ni special ni korang. Kau tengok dia punya besarnya, dia punya kapal dia lama. Best gila lah. Okay, kalau korang pandai Jawi, korang try komen kat bawah. Aku akan bagi sagu hati kepada korang. Kalau korang pandai baca ni, aku akan bagi. Siapa-siapa nak boleh DM aku dekat TikTok. Okay, kerjasama tempatan korang. Ini dia kerjasama tempatan dia. Kita ada bekas tembakau juga korang. Okey, yang ni pula macam apa ni? Ni muka-muka orang zaman-zaman dulu kala lah kan. Okey dah juga. Zaman Sarawak ni cantik muka dia orang. Sekian jumpa apa kurangnya? Apa ni? Ni mungkin ada laluan ke masa hadapan, masa lampau, tak tahu. Bekerja di Sarawak. Okey, bekerja di Sarawak. Okey, perubahan sosial. Okey, sosial ni macam orang kata info-info peribadi lah, macam isu terhangat macam tu lah zaman dulu lah, boleh katalah kan. Adanya batu bersurat, ada gong. Ni apa namanya? Ni beduk kan. Beduk ni digunakan kalau macam untuk waktu orang azan, tiba-tiba tak ada suara nak azan, pakailah beduk ni. Dong 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 dong. Sambutan ulang tahun ke-100 pada tahun 1991, sambutan kekayaan telah diadakan di Kuching. Ni Kuching zaman dulu korang. Walau weh. Ni betul ke tipu ni? Betul lah, takkan tipu. Tapi ni just ilustrasi lah kan, ilustrasi. Okey, yang ni pula macam zaman dulu kala lah. Okey, kalau korang tengok kedai macam ni masih wujud lagi tau. Itu orang cakap budaya di Sarawak ni tak berubah. Tulisan Cina atas, tulisan Melayu bawah. Tu satu. Yang kedua, kau tengok dia punya style-style kedai dia kan, sama je, tak ada beza pun. Tu orang cakap Sarawak ni dia sama lagi. Tengok cantik korang. Cantik kan? Ni macam dalam payung. Cantik lah juga. Okay, daripada sini kita pergi ke situ, Kebangkitan Sarawak. Dan ini adalah yang terakhir sama sekali lah. Ada ni lah buku kapsul masa. Nanti kita pergi situ lah korang. Ada buku kapsul masa lah. Macam best. Kebangkitan Sarawak. Jom. Okay, Kebangkitan Sarawak ni apa yang ada ya? Duit-duit kan. Ni duit-duit zaman dulu lah. 1 sen dulu pakai duit kertas ya. Lama bestnya. Kalau lah zaman sekarang ni ada tulisan-tulisan Cina. Tulisan orang zaman dulu lah kan. Tulisan orang zaman dulu. Okay, tulisan orang zaman dulu. Korang boleh baca tulisannya, tapi dia tak nampak. Tulisan doktor. Ni pula tulisan Cina. Kau baca lah. Tulisan Cina tak berubah tau sampai sekarang. Ada berubah. Peralihan. Ni belum ada lah. Ke ada? Sekejap, kita try tekan jap. Tahun 1949, Sarawak. Tahun 1949. Sama Sarawak. Je. Terdapat dalam sejarah tak apalah. Yang ni just drama audio je lah kan. Untuk apa kita dengar, betul tak? Ada lagi satu lah. Ni sama je korang. Try. Tahun 1949. Sama je korang. Sama je. Okay, kalau aku pukul nanti rosak nanti tau. Okay, ni pula buku-buku dia kan. Yang ni pula adalah macam pasport. Okay, kau tengok British passport. Ni zaman dulu kala lah kan. Ada British passport. Kau tengok lah, ada macam pembuatan tembikar. Atas ni macam ada topi-topi kan. Utusan Sarawak. Yang ni sebenarnya diorang ambil daripada buku je sebenarnya tau. Okay. Dia ambil daripada buku dan letakkan dalam ni. Era penjajahan lah.
Kita ada Dungeon Stewart, Hajiba Abo dan Rosie Robi. Rosie Robi ni toko di Sibu ya. Hajiba Abo dengan ni dekat kawasan Kuching. Betul lah, ni bukan auta, ni fakta. Tak tipu, selama ni aku pernah pala toko orang kan. Kali ni tak, ni betul. Lama cantiknya. Kalau macam ni still ada ni, cantik korang. Cantik sangat-sangat. New era. Okay, kita baca lah kata-kata hikmahnya sebelum kita pergi Okay, kita baca Kita adalah serumpun, namun terpisah oleh keadaan di luar jangkauan. Kita boleh menjadi satu jikalau hidup bersatu padu. Yes. Dia pengira tadi lah. Okay, so kita masuk. The last part is the buku kapsul masa. Okay, angkat tangan kanan kiri untuk BM. Raise your right hand for English. Ya, kata macam ni pun. Macam mana? Angkat English lah. Tak boleh pun. Macam ni kot. Tak dapat lah. Oh, kita kena pijak sini korang. Try Okay, aku dah pijak sini tau. Angkat tangan kiri untuk BM. Okay, aku angkat. Tak dapat pakai lah benda ni. Kita kena ikut kot. Macam ni. Kanan. Tak boleh pakai lah kapsul masa ni. Bawa masa aku je. Sila hayunkan. Oh, hayunkan. Okay, kita try dia kena hayunkan. Okay. Try tak boleh lah korang. Tak apalah, buang masa aku je lah. So itulah sedikit dekat museum ni. Okay guys, so apa pendapat korang mengenai video kita kali ni? Adakah video kita kali ni menarik atau tidak? Korang kena komen dekat bawah. Dan macam biasa, kalau korang suka video aku, korang jangan lupa tekan like, komen dan subscribe new video. So guys, aku rasa sampai sini video kita kali ni. And I hope also you guys enjoy this video. Don't forget to like, share and subscribe. Don't forget to push notifications to get all my videos. Kita jumpa lagi. Stay safe. Bye. Okay guys, so sekarang ni aku tak dapat nak pergi ke location yang seterusnya sebab kena bayar tau. Dan aku sekarang tak bayar lagi. Okay, so sekarang ni kita nak pergi ke mall. Mall yang kita akan pergi ni mall dekat berhadapan dekat hotel aku ya, yang aku dah tunjukkan korang. So jom kita akan pergi ke mall tersebut. So sekarang ni nak buka tau. So jom kita pergi. Okay guys, so sekarang ni kita dah sampai dekat Majma Mall. Ini lah mall yang aku masukkan tadi lah, yang semalam di vlog tu. Itu automatik. Kecil ni senang. Dulu kat sini macam biasa ya. Sekarang ni macam kecil sikit. Jom kita pergi melawat jap. Aku nak pergi melawat korang. Macam dah lama tak melawat sini. Kita pergi melawat lah. Jom. Okay, sekarang ni aku tengah menaiki, bukan menaiki pesawat, menaiki eskalator. Okay, so kat sini mostly kedai-kedai kat sini masih belum buka lah. Kat sini kita cari butik lah, apalah. Belum buka lagi lah korang ya, belum buka. Yang buka ni butik. Kita jalan dulu lah ya. Lama lah tak pergi sini korang. Mostly kat sini kebanyakannya butik-butik lah, apalah kan. Kita jalan-jalan je lah ya. Alah, ambil aircon sikit. Aku ni dah lah panas. Kat situ sejuk. Tak, aku ni panas tau. Tapi kena aircon pun masih panas juga. Ada kedai butik, ada agency travel lagi situ ya. Okay, jom kita pergi dekat. Jalan-jalan terlebih dahulu lah ya. Ni macam ada kedai-kedai macam tudung kan. Orang jual tudung kan. Aku sendiri. Tak apa kena aku sendiri kan. Yang ni pula macam ada kedai-kedai butik lah, apalah kan. Okey dah juga sini. Kursi mengurut tetap disediakan ya. Dia lebih kepada butik lah tingkat ni. Tetapi menarik sangat. Kita pergi tingkat yang seterusnya, boleh tak? Okey, jom. Okey, sekarang ni kita menuju ke tingkat yang kedua lah. Ni tingkat 1, tingkat 2, ni tingkat 3 lah. Tingkat 3 ni adalah food court, betul tak? Yeah, betul korang. Ni dia. Ni Karasa at Majma Mall. Nama mall ni Majma Mall lah. Aku nak tengok apa yang ada kat sini. Jom. Aku tak pasti lah. Kita try naik level 4 lah. Level 4 ni apa Perpustakaan kot. Ni aneka makanan. Aneka makanan. Atas level 4 ni aku tak pasti ni apa. Oh ni tak. Ni guys. Ni aku rasa lama tak pergi sini. Rasa dah dekat 10 tahun dah. Perpustakaan Bandaraya DBKU. Oh, confirm dulu. Perpustakaan Bandaraya DBKU. Okey lah. Tapi aku tak akan masuk lah. Sebab ada orang. Ada orang situ. Tapi tak apalah. Macam ni lah rupa perpustakaan dia.
Okey dah juga. Yang ni pula adalah tempat makan. Okey guys, so sampai situ je lah tempat yang aku boleh pergi untuk korang lah. Aku ingatkan dekat dalam tu banyak macam yang best-best korang. Rupanya tidak. Ya tidak sama sekali. Ya tidak. Ya. So sekarang ni aku nak pergi balik dekat hotel aku. So nanti aku akan tunjukkan korang macam mana rupa hotel aku, dekat mana tempat aku tinggal. Jom kita pergi. Tak nampak lah pula ya. Korang nampak dekat bahagian ni, dekat sini boleh dikatakan kawasan-kawasan kalau macam nak pergi jalan ke apa kan. Sinilah kawasan dia. Ini pula macam ni, macam hotel aku ni. Ni tempat kita tinggal tau. Hotel biasa je 2 atau 3 bintang. Yang ni macam shop-shop kedai, macam ada kedai-kedai makanan ke. Yang ni pula Unako ni, kalau korang nampak, itu adalah orang kata apa namanya, macam mana cakap yang tu lah, faham tak? Yang macam alah macam kalau aku pergi supermarket ke KK Mart ke, itulah tempat dia. Okay, kalau korang nampak dekat bahagian ni, inilah mall yang aku masukkan, which is Majma Mall. So jarak dia just berhadapan ni je untuk hotel aku je lah kan. Bahagian ni kita ada kedai-kedai makan. Kalau korang nak makan ke apa ke, boleh jalan makan ya. So guys, apa pendapat korang untuk vlog kita kali ni? Adakah bosan atau tidak? Korang komen dekat bawah. Aku rasa sampai sini je vlog kita kali ni. And I hope I'll see you guys again in the next video. Don't forget to like, share, subscribe. Don't forget to push my notifications to get all my videos on YouTube. Jumpa lagi dah. Stay safe. Bye.